Korang tahu tak, dekat TikTok Shop ni ada gunting heavy duty untuk siang ikan ataupun potong ayam. Sampai ke tulang-tulang ayam pun sangat-sangat mudah kita nak potong. Gunting dia tajam tau. Kalau korang belum tahu, belum jumpa, yang ni lah gunting dia. Gunting ni gunting heavy duty tau. Harga dia murah je korang dekat beg kuning tu. Gunting ni bahagian atas tu boleh sisik ikan tau. Bahagian sini untuk pemegang. Pemegang kalau kita pegang dia tak licin lah. Okey, gunting ni sangat-sangat tajam tau. Kalau korang nak buat potong ayam senang. Dah tak payah pakai pisau nak kelentuk-kelentak, kelutuk-kelentang, merencik sana sini tak payah. Pakai gunting ni korang senang. Sampai ke tulang-tulang ayam, semua bahagian tulang ayam boleh potong. Dia sangat-sangat tajam. Korang boleh potong sendiri dekat rumah pakai gunting ni. Beli gunting ni senang korang. Dah tak payah pakai pisau nak kelentuk-kelentang. Sebab apa? Gunting dia sangat-sangat tajam tau. Gunting dia tak berkarat. Gunting dia gunting heavy duty. Jenis senang, mudah kita nak siang ayam. Lepas tu nak pegang dia mudah. Kalau korang nak gunting macam ni ada dalam beg kuning tau. Berbaloi beli.